This is Rasiana Riza. She makes vlog, daily life videos, travel, memories, nothing perfect, just real moments as it happened. She still learning, growing at her own pace. So if you're here, you're part of the journey. Welcome to Rasiana Riza's channel. Assalamualaikum and hi korang. Hari ni kita nak buat resepi daripada Cairo Ami iaitu kek tiramisu. Kita tak tahulah jadi ke tak sebab hari ni pukul 12.14 pagi I buat, sebab kalau buat pagi memang tak boleh buat sebab tak ada tenaga langsung. So kita buat je lah pukul 12 pagi. Ini je yang ada masa sekarang. So let's go. Jadi ke tak I tak tahu sebab ni baru first time I nak buat kek. Tak ada experience pun nak buat kek. Jom. So first kali I tunjuk dulu barang-barang kat korang apa yang kena ada. Ini whipping cream. Lepas tu ya ini, kalau korang ada yang kecil boleh guna yang kecil. I nak cari jenama yang lagi satu tu tak jumpa. Jadi I grab je lah apa yang ada sebab ini kan tengah bulan Ramadan. Jadi memang ramai pun orang buat kek. So tak apalah, grab je lah apa yang ada. Hope rasa dia sama je lah. Okay. Cocoa powder. Mari kita berperang. I tak tahu apa yang akan jadi. First time. Nervous. Yang pukul 12 paginya yang kita buat. Tak tahulah. Kalau tak jadi, kita buat lagi. Hidup yang pernah mengalah kan. So ni dia 500 gram tau. Dia 500 gram. Jadi I kena dapatkan 250. So setengah lah. I kena agak-agak je lah. Ting. Mana? Inilah kot tengah-tengah. Bismillahirrahmanirrahim. Potong. Okay. So I akan pakai satu ni je. Satu lagi kita simpan tengok resepi lain. Disebabkan I tak nak derhaka resepi, kita kena juga make sure. Ini 200.5. Ini kalau tak jadi juga tak tahu tau. Okay. Cuba tak keluarkan macam mana. Macam mana I nak keluarkan lah. Okay. Ni 204, tak apalah ni keras lagi. I kena buat cepat. Ni ada ni, nanti keluarkan sikit-sikit je. So ini 243. I tunjuk bukti je. Dapat 243. Tara. Okay, sebab kita nak derhaka resepi kan tak jadi pula kan. Sebab yang ini kan korang, dia memang yang tu tau. Yang memang budget punya. Yang tiramisu budget. Memang simple punya lah. Sebab I memang suka buat simple pun. So ni I nak masukkan whipping cream first sekali. Bismillahirrahmanirrahim. Habiskan je semua. Dia ada 200 ml. Ini tadi I campur dengan cheese yang terlebih tadi ni. So campur je sekali. Tadi, I ingatkan benda ni sama tau. Ini dengan ini sama. Boleh je guna mana-mana. Lepas tu, I guna yang ni. Nasib baik macam time tu I test je. Jadi dia sikit je lah. Lepas kicau kat sini. Korang tahu tak tadi dia macam berkicau sikit. Sebab I salah yang ni. Sepatutnya, nanti I tunjuk lah. Okay, so I kena masukkan ni pula. Tapi I rasa, I kena hancur-hancurkan dia. Kalau tak takut dia berkicau. So I rasa I kena kecil-kecilkan sikit macam ni kot. Sebab takut dia tak ni lah. Takut dia macam berkicau macam tu, terkejut. Lenyek-lenyekkan dulu.
Dia sebab benda tu kan dia tak boleh tahu keras. Dia macam tak, macam berkicau. Tak tahulah sebab mangkuk yang tak sesuai ke I guna. Mangkuk I tak sama ke, mangkuk I terlalu besar sangat ke kan. Yang ini sebenarnya dah taklah 100 kali, maksudnya macam dah 10 kali jugalah I save resepi-resepi tapi tak pernah buat. Saya rasa macam best. I suka gila dessert tau. I suka sangat dessert. I rasa dalam dalam RM70 ada semua yang barang I beli. Cuma kalau kita beli barang dia masih ada balance tau. Yang ni pun kita boleh dapat banyak macam tu lah kalau kita buat sendiri kat rumah. Okay, bismillahirrahmanirrahim. So, bismillahirrahmanirrahim. Ada sebenarnya guna benda ni. Sebab dia terlalu laju. Ni paling minimum. Tak boleh slow lagi. Kalau boleh slow lagi, I dah slow dah. Bismillahirrahmanirrahim. Laju juga sikit. Kan sebab dia keras. Sebab dia keras lagi. Cheese tu dia keras. Ni tak tahulah. Macam mana Adakah tak jadi? Adakah kita punya ni tak jadi korang? Janganlah. Kita dah separuh dah ni. Kita dah 40%. Separuh 50% lah. Tapi kan sedih kan kalau contoh kita dah buat-buat semua. Sekali tak jadi. Sedih ni. Tak apa. Keras kita tak air ni kan. Taklah tipu je. Kau jangan tak air pula. Dalam resepi tak ada tak air tau. Saja je. Bismillahirrahmanirrahim. Kuat sikit boleh ya. Bismillahirrahmanirrahim. Risau laju ni. Dia tak jadi lah. Dia lain lah korang. Macam mana? Dia macam, kenapa dia pejam? Adakah misi kita gagal? Tak. Sebab dia apa tahu? Dia berbiji. I curious kenapa dia berbiji. Adakah faktor sebab whipping cream tu sikit jadi kita punya resepi tu tak jadi? Ni korang tengok texture ni dekat dalam video kita kenapa dia berbiji macam ni. Bismillahirrahmanirrahim. I rasa mungkin kena lama sikit kot. Maksimum kan laju sangat pula. Macam dah hilang sikit biji dia. Okay korang, I dah tanya dah dengan ChatGPT sebab I tak tahu lagi apa solutionnya. I punya, ada banyak kemungkinan dia tulis kat situ. Salah satunya sebab I punya cheese tu sejuk. Tak tahulah betul ke tak. Nombor 2 sebabkan I punya whipping cream tu tak
ketuk betul ke, ataupun I betul buat laju sangat ke, yang menggunakan ni laju sangat. Lepas tu kalau korang siapa yang pandai buat baking ni, korang komen kat bawah apa yang sebenarnya silap I. Tapi tak apa, kita belajar sebab I memang tak reti pun. Honestly lah kan, kita memang tak reti. Jadi I rasa teruskan je. I tak rasa benda ni rosak ke apa, so kita buat je lah. I tengok esok kita rasa kita yang makan sendiri. Jadi kita buat saja. So let's go guys. Ada pening lah, ada sedih, saya tak jadi macam. Tapi tak apalah kan, kita cuba, kita try, kita buat yang terbaik lah. So kalau korang kan boleh belajar daripada kesilapan I lah, sebab I pun tak tahu sebenarnya apa kesilapan ni. So sesiapa yang pandai untuk buat tiramisu boleh komen lah kenapa I punya campuran ni dia berketul macam tu. Ni I letak 2 sudu kopi. I rasa jangan banyak sangat pun. So dalam video tu dia tak beritahu pun berapa banyak. Agak-agak je kot. Penting kena rasa kopi lah kan. I rasa air terlalu banyak sangat lah. Yang patutnya air sikit je. Tak apalah, tengoklah macam mana. Cukup kot rasa kopi boleh. Rasa kopi. Ini air kopi tau. Masukkan. Alamak. Dia tak boleh lama-lama rupanya. Okay, lepas tu I kena masukkan dekat dalam ni. I kena masukkan yang berketul tadi. Kalau korang nak tengok balik, ni. Ini dia punya last. Apa? Dia punya final. Tapi esok I bagi honest review tau. Kalau contoh I memang rasa benda tu tak sedap, memang I rasa benda tu tak menepati pun cita rasa I kan, I akan cakap tak sedap. Okay, kalau I rasa macam sedap, okay je, macam tu I cakap lah sedap. Kalau tak sedap, I cakap lah tak sedap. Kita buat lah balik. Kalau korang nampak ada lagi video tiramisu ni, maksudnya I buat lah balik. Ni comot-comot sikit, nanti I lap tu. Okey je korang, sebab dia memang memerlukan kopi yang banyak. Tapi nak ingatkan time tengok video tu je senang lah. Tapi rupanya tak. Tak sesenang apa yang I rasa. Yalah, mungkin sebab first time kan. Macam tu lah. Okay, dan untuk yang ni kita lap dulu. Sekejap lagi kita lap. Kita buat yang second punya guys. Tengok air dia. Air dia dah habis. Yang tadi yang banyak tu, I ingatkan banyak. Okay, so yang ini lepas dah siap semuanya,
Inilah hasilnya, tapi belum lagi, belum. Last adalah kita nak masukkan powder. Nak masukkan powder ni, lepas tu dah siap. Okay, so ini dia punya final. Kita punya tiramisu. Korang boleh tengok lah, harap-harapnya rasanya sedap. Tunjuk lagi sekali. Ini final I punya tiramisu. Nak tahu sedap ke tak? I kena try esok. Lepas esok malam. Okay. Sebab sahur kita tak sahur. Kita minum air masak je. Jadi tak pagi nak makan coklat kan. Jadi lepas sahur lah baru kita tahu sama ada menjadi ke tak tiramisunya. Okay, so dah habis dah video, ada settle semua. Last pukul 2-4 minit baru siap settle untuk buat kek. Kita start tadi pukul 12 kan. Pukul 12, pukul 2 jam juga settle. Hai guys, keesokan harinya. Sekarang pukul 10.48. Ni kita nak try adakah jadi ataupun tidak kita punya tiramisu. Bismillahirrahmanirrahim. Ambil bau. Nervous tau sebenarnya. Bismillah. Okay, seni look dia. Rupa ada. Bismillahirrahmanirrahim. Rasa dia tak adalah tak sedap, tapi tak adalah terlalu sedap. Rasa dia macam biasa. Tak adalah rasa macam I pergi beli kat kedai. Tak tahu apa kurang dia. Tapi I rasa I boleh penambahbaikan. I rasa cheese dia ke terlalu banyak sangat ke. Tapi tak adalah tak sedap. Honest review, dia tak adalah tak sedap yang macam memang tak boleh makan lah benda ni. Tak. Tapi dia tak adalah macam kalau I beli kat kedai tu I rasa macam sedapnya macam tu. Tapi untuk usaha I rasa benda ni okey. Untuk usaha I buat pukul 12 pagi tu. I rasa kurang dia dekat biskut dia kot. Yang macam apa tu? Kan yang semalam I kata biji-biji tu tak ada rasa langsung pun. Macam tak adalah terasa macam tak ada. Sekejap. Bu, ibu ni boleh? Rasa. Ibu rasa. Dia macam dia punya biskut tu macam tak ni sangat. Dah. Iya ke? Tapi dia punya biskut tu macam tak ni tapi macam tak adalah kita beli kat kedai yang Tak ada sangat tapi sedap. Good try. Nasi kopi. tak ni jujur tau sebab memang Jujur ni sedap. ya ke? Tapi macam tak sama macam kat kedai. Pada macam tu. Tapi boleh kena try lagi lah. Benda ni macam kalau kita baru buat sekali je memang tak kalau nak dapat super fat kan. Tapi mungkin kita kena buat yang betul-betul punya, kena letak telur lagi. Macam tu lah. Okay. Nanti kalau kita nak buat lagi video, I buat untuk yang next punya. Okay. Thank you guys. Itu sahaja video untuk kali ni. Bye. Thank you. Don't forget to share, like and subscribe.